tetapi this one Ozempic. Ozempic pun cucuk seminggu sekali, tapi nama grup dia adalah semaglutide. Semaglutide ni dengan yang this one berbeza, iaitu tirzepatide. Okey, nampak tak? Nama grouping dari segi grup dia berbeza. Yes, dua-dua cucuk. So kalau yang TTC boleh ke ambil? Actually tak ada masalah selagi mana you all tak ada on ubat subur Clomid dan sebagainya. Clomid ke korang tengah IUI ke tak boleh lah pakai, takut terpregnant. Tetapi kalau korang dalam fasa PCOS treatment apa semua boleh, tak ada masalah. Dan dia seminggu sekali. Let's say seminggu sekali tu kalau tak nak sambung, immediately tak payah sambung. Nampak tak? Okey, ini adalah beberapa rawatan weight loss yang diberikan di klinik. Okey, dan di-approve memang untuk weight loss. Okey, metformin tak boleh untuk weight loss. Biasanya metformin ni kita memang bagi untuk PCOS, tetapi dia bukan untuk treatment weight loss. So, treatment weight loss ni ada 3. Saxenda, injection, daily, Manjaro, seminggu sekali dan Ozempic. Okey, kena consult doktor buat ujian.